Apa logik KWSP jual saham sekarang? Adakah KWSP kini menghadapi krisis kewangan? Adakah hospital swasta di UK tersebut mengalami kerugian yang membebankan KWSP? Biasanya, aset strategik seperti ini dipegang untuk tempoh masa yang panjang demi meraih keuntungan. Sama seperti ASP. Belajarlah dari kesilapan kerajaan PH sebelum ni yang rakus menjual aset negara sehingga menafikan rakyat daripada menerima manfaat di jangka masa yang panjang. Contohnya, IHH dijual dengan harga 8.41 bilion ringgit pada November 2018. Sekarang nilainya mencecah 60.89 bilion. Hospital swasta UK dibeli pada tahun 2013 dengan harga 4.02 bilion ringgit. Dan laporan media menyatakan sistem penjagaan kesihatan swasta di UK berkembang pesat susulan daripada perkhidmatan kesihatan nasional negara itu yang bergelut menangani senarai menunggu yang semakin panjang akibat pandemik COVID-19. Laporan media yang sama turut berkata kerajaan Britain turut mengumumkan pada awal tahun ini bahawa pusat perkhidmatan kesihatan negara itu akan menggunakan kemudahan penjagaan kesihatan swasta bagi menyediakan temujanji tambahan, imbasan dan pembedahan untuk mengurangkan tempoh menunggu pesakit. Semua ini bukti bahawa bidang kesihatan swasta di UK semakin rancak dan penuh potensi untuk berkembang. Sebelum ini, KWSP telah menjual saham MAHP secara besar-besaran dan menyebabkan KWSP mengalami kerugian mencecah 500 juta hingga 700 juta ringgit. Adakah rakyat Malaysia akan menyaksikan perkara yang sama akan berulang? Transaksi ini patut didedahkan secara umum dan penjelasan diberi kerana membabitkan kepentingan 16.2 juta pencarum. Kerajaan harus membahaskan isu ini di Parlimen. Atau pihak yang above Chinese Wall digunakan sebagai senjata bagi menghalalkan usaha menggadai aset KWSP ini.